Permainan ini perlu dimainkan secara individu. Pemain perlu mencabut undi sebelum memulakan permainan. Pemain pertama perlu menembak salah satu sahaja bola pingpong yang berada di atas silinder. Setiap silinder mempunyai soalan-soalan yang berbeza mengikut warna pada silinder itu. Pemain yang berjaya menjatuhkan satu bola pingpong perlu memilih salah satu soalan yang akan diberikan oleh fasilitator. Pemain hanya diberikan masa selama 10 saat sahaja untuk menjawab soalan yang telah dipilih. Pemain yang berjaya menjawab soalan akan mendapat mata dan akan diteruskan dengan pemain yang lain. Sekiranya pemain menjatuhkan kesemua bola pingpong, pemain tersebut tidak akan dapat menjawab soalan dan perlu memberikan peluang kepada pemain yang seterusnya. Pemain yang berjaya mengumpulkan banyak mata dikira sebagai pemenang.